Sedia untuk melangkah ke tahap seterusnya dalam kalkulus? Hari ini, kita akan menguasai bab 2.3, pembezaan peringkat kedua. Jangan risau, konsepnya sangat mudah jika anda sudah faham asas pembezaan. Jadi, apa itu terbitan peringkat kedua? Ia hanyalah proses membezakan fungsi terbitan pertama, dy dx, sekali lagi terhadap x. Untuk mewakilinya secara bertulis, kita gunakan simbol d kuasa 2y per dx kuasa 2 atau f double prime x. Mari kita lihat langkah pengiraannya secara berperingkat. Kita bermula dengan fungsi asal, kemudian kita bezakan kali pertama untuk mendapatkan dy dx. Selepas itu, kita bezakan kali kedua untuk mendapatkan dy dx kuasa 2. Sebagai contoh mudah, jika y sama dengan x kuasa 3, maka dy dx ialah 3x kuasa 2 dan terbitan peringkat keduanya ialah 6x. Kelebihan utama terbitan peringkat kedua adalah sebagai penentu jenis titik. Nilai ini membantu kita menentukan sama ada sesuatu titik itu maksimum atau minimum. Jika nilai terbitan kedua adalah negatif, kurang daripada sifar, itu adalah titik maksimum. Bayangkan ia seperti puncak gunung. Jika nilai terbitan kedua adalah positif, lebih daripada sifar, itu adalah titik minimum. Bayangkan ia seperti dasar lembah yang tersenyum. Dengan menguasai langkah ini, anda kini boleh menganalisis graf dengan lebih mendalam. Teruskan berlatih dan jom kita ke tahap seterusnya.